Ini nampak macam dia, tapi bukan. Ini adalah Aveta Nova 160. Harga dia pun lagi murah dan menjadi perbualan ramai sebab rupa dia macam motor itu. Apa yang best tentang motor ni, apa yang tak best tentang motor ni, dan untuk siapa motor ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang belum lagi subscribe. Sila tekan butang subscribe di bawah dan follow kami di sosial media Facebook, IG, TikTok @PanduLaju. So bahagian depan, kalau kita tengok dia punya kepala ni, dia agak moden sebab dia tak ada lampu dekat bahagian kepala ni. Lampu dia semua dekat bahagian bawah, full LED, dan bahagian bawah sini dia punya signal. So dia tak ada signal capang dekat kiri kanan, dia punya signal terus dekat bawah sini. Lampu dia full LED DRL, siang pun terang, waktu malam lagi terang. Dan kalau kita rasa dia punya finishing, dia punya cover set, dia plastik tapi plastik yang agak quality, agak premium. Dia tak rasa murah. Satu lagi yang kau kena perasan kan, yang buat motor ni ataupun skuter ni nampak lagi premium, dia punya small finishing. Logo dia kat tepi ni, dia bukan stiker, dia memang sekali dengan cover set. Dan kalau kita tengok dekat sini, ada emblem logo Aveta. Bahagian depan datang dengan telescopic fork, dan dia punya braking system, dia datang dengan single disc sahaja. Tetapi untuk model ni, dia tak ada ABS. So biasanya skuter ataupun motosikal yang 150cc ke atas sekarang dah datang dengan ABS, datang secara standard ABS. Kalau bukan depan belakang, depan pun dia datang sekali. Dan tayar bahagian depan datang dengan 110/80, rim dia 14 inci. Pada bahagian belakang pula datang 120/70, rim 14 inci juga. Dia punya kokpit dia memang style. Walaupun dia nampak kecil, tetapi dia mencukupi. Kalau kita tengok dia punya instrument panel dia, butang-butang dia standard lah, standard plastik. Tapi apa yang menarik tentang skuter ni, dia ada double signal dan dia juga ada pass light. Dan kalau kita tengok meter dia, LCD display. Masa waktu siang dia agak terang. Satu benda yang saya suka tentang dia punya meter ni, walaupun dia punya nombor-nombor tu putih dan dia punya paparan dia putih, tapi dia punya minyak tu warna kuning. Dan of course kalau minyak dia kosong, dia merah lah. Dia bagi indikator yang untuk kita alert lah. And of course skuter ni datang sekali dengan sistem keyless. Okay, so kita tengok pula bahagian tepi. Dia punya position agak neutral. Dan satu benda yang saya suka, dia punya ni protection dekat sini. So hari tu bawa masa hujan, bahagian tapak kaki sini dengan sini memang tak basah. Dia punya foot position pun dia agak selesa. Dia tak ada resting position dekat depan, tapi dia boleh alih ke belakang sikit. Skuter ni dia agak kecil. Dia punya wheelbase sekitar 1370 macam tu lah. Dia punya seat height 778mm. Kalau kita tengok saya punya tinggi sekitar 175 cm, no problem. Dan satu benda yang saya perasan lah tentang skuter ni, dia memang ringan. Dia rasa seperti kau bawa basikal yang agak berat sikit. Memang senang nak bawa, letak double stand, nak parking, nak angkat motor ni pun no problem lah. Dan kalau kita tengok under seat dia, bagi saya agak kecil lah. Dia muat untuk letak bag. Kalau nak letak baju hujan pun boleh, nak letak kasut slipper pun boleh. Tapi satu je yang nak letak tak boleh, iaitu helmet. Dan kalau kita tengok dia punya tangki minyak ni sekitar 10 liter. Dia tak adalah terlalu besar dan tak terlalu kecil. Overall bahagian tengah ni memang cantik, memang sedap. Tapi satu point je lah, untuk passenger ni kan, dia tak ada grip dekat tepi tau. Dia punya grip dekat bawah sini. Kalau dia ada grip yang menonjol keluar dekat bahagian belakang ni, dia bagi saya lagi safe lah. Dia punya seat ni memang sangat lembut tau, seperti kau naik atas sofa. Dia memang antara seat yang sedap secara standard. Kalau kita tengok dekat bahagian tepi sini, dia ada kompartmen tau. Dia ada kompartmen yang kecil. Dia tak adalah besar mana. Macam orang macam saya ni, saya letak kunci lah. Saya letak kunci rumah ataupun benda-benda kecil. Phone pun kita boleh letak dalam sini. Dan dalam sini dia datang sekali dengan ada USB Type A lah. Kalau kita tengok bahagian belakang pula, belakang dia memang simple. Dia datang dengan
signal capang. Ini bukan favourite saya, tapi agak solid jugalah. Dia punya bahagian belakang pula datang dengan dual shock absorber, dan kalau kita tengok dia punya exhaust, dia ada sound yang agak bass lah. Dia macam bassy sikit. So masa kita ride, kita pulas sikit, boom, boom, dia ada bass sound dia lah. Overall dari segi belakang memang cantik. Memang dari dulu orang suka design yang macam Yamaha NVX. Sekarang ada skuter baru yang design sama. Saya tak akan terkejut lah kalau ramai orang akan beli skuter disebabkan design macam ini. First impression apabila kita ride skuter ni, ini adalah antara skuter yang paling sedap yang kita pernah bawa. Skuter kecil lah, skuter sisi kecil yang sedap kita pernah bawa. Kalau kau pernah ride NVX atau pernah try NVX, ada beza tau. Yang ini walaupun kecil tapi dia boleh pergi laju. Apa yang saya maksudkan pada laju, dia pick up dia agak tinggi, pick up dia kuat, dan kalau kau bawa dalam bandar, dalam jalan yang sesak ataupun jalan yang kemungkinan kereta ramai, inilah skuter yang paling best ataupun the best skuter yang kau boleh guna untuk cilok mencilok. Antara kriteria nak mencari skuter ataupun motor yang boleh bawa daily, yang pertama adalah comfort. Skuter ni dia punya seat antara seat yang sedap lah. Saya bagi A+ lah. Memang sedap. Kita bawa, kau bawa jauh pun aku rasa tak sakit lah untuk kau. Dan sebenarnya skuter ni nak katakan dia laju, tapi dia slow sikit. Maksud saya dia lambat nak dapat speed yang tinggi. So kalau kita guna skuter ni atas highway, dia mengambil masa yang agak lama sikit nak sampai 100 km sejam. Dia punya cruising speed yang sedap antara 80 hingga 100 lah. Top speed saya dapat 120, dan ada orang lain boleh dapat sehingga 130. Ada kemungkinan boleh dapat 130 ke atas lah. Tapi bukan senang nak dapat. Dan depends jugalah, depends saiz badan jugalah. Kalau kau berat, ada barang-barang berat, nak dapat speed yang lagi tinggi tu susah sikit lah. Satu yang saya nak cakap, dia punya pick up very good. Dia bukanlah laju yang mengejutkan, tetapi dia laju yang cukup. Kalau tengok kan, kalau kita nak overtake, no problem. Satu lagi benda yang saya suka lah, dia punya meter ni. Kalau kita tengok meter dia ni, meter bagi saya mencukupi dan dia cukup terang tau. Saya suka dia punya meter untuk minyak. Minyak dia warna lain. Dia bagi kita lagi alert lah, yang kita boleh nampak okey, minyak ni kurang. Kita nampak sebab dia warna dia kuning, kita nampak okey, so kita nak kena top up lah cerita dia. Skuter ni sangat smooth. Kita bawa tak ada gegaran, tak ada vibration. Dia punya cornering sedap. Cornering dia tak ada rasa geli-geli nak jatuh. Memang sedap. Dan orang kata mana ada guna skuter orang corner. Saya tak cakap corner baring lah. Kita bawa motosikal, kita bawa relax lah. Kita tak ada bawa dalam track. So engine dia datang dengan 154.4cc single cylinder, 4 lenjang, 4 injap, single overhead cam. So yalah, walaupun dia 154cc, dia consider 160cc lah. Dan dari segi kuasa pula, dia sekitar 15.8 horsepower dan 14.7 Nm torque. On paper walaupun dia 15.8 horsepower, tapi dia tak adalah laju mana. Dan kalau kita ride, masa kita ride ni kita boleh rasa yang skuter ni dia lebih kepada pick up lah ataupun torque. Saya tak advise yang skuter ni not advisable untuk bawa jarak jauh. Kalau nak bawa balik kampung 4 jam 6 jam macam tu, kemungkinan tinggi akan penat, sakit belakang, sakit tangan. Sebab dia punya position dia upright.
dia neutral position, tetapi dia punya steering dia boleh kata agresif. Tak adalah agresif macam sport bike atau naked bike, tapi dia bukan jenis yang tinggi ataupun lebar, yang santai. Suspension belakang dia agak keras, jadi masa kita ride, kalau ada bonggol ataupun lubang tu memang rasa sakit lah. Not a big issue, sebab kalau nampak bonggol, nampak lubang tu, kita slow down lah. Memang kita slow down pun, kalau kita bawa laju kena bonggol, rosak lah kita punya skuter. Warna dia, sebenarnya skuter ni datang dengan 3 warna tau. Dia datang dengan navy blue, dia datang dengan warna merah dan juga kelabu. So yang ni blue lah, navy blue. Bagi saya warna biru ni dah cantik. Overall riding feel skuter ni saya tak kecewa, memang sedap. Dia lebih better bawa dalam town berbanding dengan bawa atas highway. Tapi untuk skuter size macam ni, bagus, memang sangat bagus, no complaints. Okay, so secara conclusion kita dah tengok dia punya design, kita dah ride skuter ni dan kita boleh rasa kekurangan dan apa kelebihan skuter ni. Bagi saya lah, dia punya kelebihan dia dari segi design. Satu lagi point yang bagi saya kelebihan tentang skuter ni adalah dia punya size yang senang kita nak bawa daily, senang kita nak pergi kerja, senang kita nak lalu traffic. Power pun memang cukup, tak adalah rasa slow, tak adalah rasa terlalu laju dan tak rasa terlalu berat dan besar. Dari segi kekurangan pula, bagi saya mungkin diorang boleh letak ABS lah. Dari segi harga pula, harga dia RM7,988 harga motosikal sajalah. Tapi kalau kita tambah, mungkin on the road price lebih kurang RM8,000, boleh mencecah RM9,000 macam tu lah. Tapi dia still bawah RM10,000. Jadi harga yang kita dapat dengan apa yang kita dapat, overall ni memang sangat berbaloi. Ini adalah something yang bagus lah bagi Aveta, buat satu skuter yang agak mampu milik, tapi diorang tak sacrifice dari segi design, tak sacrifice dari segi power. Saya rasa skuter ni memang ada potential lah. Tapi satu je lah yang mungkin orang akan risau adalah dari segi after sales. Saya tak boleh komen banyak tentang tu sebab motor ni pun atau skuter ni pun baru saja keluar. Kita doakan lah Aveta ni dia punya after sales dan juga dia punya service tu level yang agak tinggi. Kita harap-harap diorang boleh maintain level yang bagus so that ramai orang akan pindah dia punya mindset daripada beli motor-motor yang terkenal, brand-brand seperti brand-brand Jepun, dan alihkan perhatian kepada brand-brand tempatan yang macam ni yang lagi mampu milik dan masih ada quality dengan skuter dia. So saya rasa itu saja untuk review kali ini. Bagi saya, this is a very good bike untuk beginner, very good bike untuk orang yang nak skuter yang kecil, skuter yang nak bawa secara harian. Dan seperti biasalah, kalau belum lagi subscribe, silalah tekan butang subscribe di bawah dan follow kami di social media, Facebook, IG, TikTok @pandulaju. Saya rasa ni kita boleh minta Abang Gan beli lah satu untuk office, bagi staff dia bawa. Memang syok. Okay, Assalamualaikum.